Jadi dalam kes syarikat ni, tak silap saya, dia punya profit margin lebih 50%. Yang mana dia ada beza ODM dengan OEM. Okey, jadi kalau ODM ni, dia sendiri yang sampai design, sampai hasilkan barangan elektronik tu, kemudian pembeli ambil komponen elektronik yang dah didesainkan sekali dengan hardware, software tu, masukkan dalam mesin diorang. Sebagai contoh, kita ini disupply kepada mesin buat kopi. Okay, dan syarikat yang menghasilkan, yang jual mesin buat kopi itu pula adalah syarikat Europe pula. Jadi kalau beza ODM dengan OEM, kalau dalam kes OEM, syarikat dah ada design dia dan dia pergi dekat manufacturer, bagi tahu specs apa benda nak semua, tolong buat. Maka untuk ODM dengan OEM ni, kalau sebagai contoh, mereka yang ODM yang daripada design lagi dah settlekan benda tu, dah patentkan, intellectual property kan benda tu, handle bahagian hardware, software, dia integrated benda tu. Jadi dia akan dapat, bila dia jual, dia akan dapat profit margin yang lebih tinggi lah. Jadi dalam kes syarikat ni, tak silap saya, dia punya profit margin lebih 50%. So itu adalah sesuatu yang mengkagumkan jugalah.